Hari ini kita di pelancaran Denza terbaru iaitu Denza Zina GT. Apa yang menarik untuk Denza baru ini, ia memfokuskan kepada kemewahan yang mana untuk Denza ini juga ia dikuasakan oleh Prime Motor All-Wheel Drive System. Kalau korang tahu apa lagi yang menarik, jom kita tengok video ni. Okey, menurut Denza, untuk Zina GT ini, ia dilengkapi dengan bateri sebesar 122.49 kWh yang mana ia boleh mengecas daripada 10 hingga 70 dalam masa 5 minit, manakala daripada 10 hingga 97 dalam masa 9 minit. Selain itu, apa yang menarik juga untuk Denza Zina GT ini, ia boleh memandu daripada 0 hingga 1 dalam masa 2.7 saat. Dan jarak pemanduan boleh mencecah sehingga 701 km NEDC. Okey, untuk Denza Zina GT ini juga, Denza memperkenalkan E3 platform yang mana ia hadir dengan beberapa ciri menarik lah. Antaranya pencil turning compass ataupun ada juga crab box dan juga untuk turning radius dia 4.62 meter. Boleh pusing macam tu. Disebabkan Denza Zina GT ini memfokus kepada kemewahan, korang akan nampak dalam dia serba mewah yang mana untuk butang buka pintu anda boleh tekan di sini. Manakala ia turut dilengkapi dengan speaker, 20 speaker Dolby Atmos dan juga ada 3 skrin untuk depan pemandu, skrin tengah dan juga skrin sebelah pemandu. Dan untuk Denza Zina GT ini juga dilengkapi dengan sistem Google secara terbina. Bagi yang berminat, anda boleh mula pratempah atau booking di mana-mana cawangan Denza berdekatan pada harga RM358,800.